Okay, so Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Jadi sempena Malaysia menang 4-0. 4-0 power. Malaysia power, aku tahu Malaysia boleh buat. Memang power. Malaysia power. Jadi aku nak masak nasi goreng. Stay tune guys. Okay, jadi bahan-bahan yang korang perlukan adalah telur, leftover rice, hot dog, Ajinomoto, garam, kicap dan gula. Jadi ini bahan-bahan tumisannya, bawang putih dan cili. Jadi let's go. First kita tumis dulu guys. Jadi kenapa aku suka pakai butter? Sebab dia wangi. Jadi aku suka pakai butter sebab dia wangi. Ni kita kacau dulu, kacau. Lepas tu kan kita masukkan ni, masukkan bawang putih dan cili. Okey, kita dah nampak dia warna brown sikit, dah wangi sikit bau dia tu. Lepas tu kita letak hotdog. Kita letak hotdog. Cantik. Letak hotdog. Okey, lepas kita letak hotdog, kita letak leftover rice. Yes, leftover rice. One of the best method to masak nasi goreng is leftover rice lah. Kita guna leftover rice. Kita kacau-kacau je. Kacau. Kita biar kosong tengah dia tu. Lepas tu kita letak telur guys. Kalau macam aku guna 2 biji telur. Sebab aku suka makan telur. Kita kacau-kacau. Tukukkan sikit api tu. Kasih pemanasan dia optimal. Okey. Kacau je. Okay guys, lepas tu kita letak kicap. Letak kicap. Kacau. Kita kena pandai main api guys. Okay, macam biasa guys, kita letak sos sikit. Mantap. Okay, jangan lupa letak garam secubit. Jadi dia tak masin sangat lah. Lepas tu kita letak Ajinomoto kita. Lepas tu kita sambung kacau lah sampai dia masak. Lain kali guys, kalau ada nasi yang korang tak habis makan ke apa kan, malam-malam korang boleh simpan dalam ais untuk pagi ke malam esoknya pun kalau korang lapar korang boleh masak. Tak adalah baju. Kita kacau je guys sampai dia optimalnya. Ada nasi kumpul-kumpul ni kita pecahkan sikit. Jadi nasi goreng kita sudah siap. Nasi goreng hotdog. Macam biasalah nasi goreng hotdog. Kita letak telur sikit bagi penyedap rasa. Barulah. So guys, jadi. Jadi guys, tu je pada hari ni. Jadi makanan pun dah siap. Yang saya buat ni nasi goreng hotdog, telur mata. Telur mata pun tak macam telur mata lah, tapi boleh lah ni kalau nak makan. Yang pun kita walau bagaimanapun kita dibegalkan dengan air kosong. Jadi macam tagline saya kurangkan manis dalam minuman dan lebihkan manis dalam senyuman. Jadi sampai jumpa, bye bye. Jadi guys, korang boleh recommend apa lauk yang nak masak, lauk baru. Bye bye.